Bukan main tinggi lagi kereta ni Apa projek? Kita turunkan sikit. Jadinya kat sini kita loweredkan sikit sebab kita pakai adjustable tak ada hal lah, boleh loweredkan, boleh naikkan kan. Wapolpo Watafongsi landing time. Tayar yang pertama, tayar yang kedua, ting ting tung. Loweredkan ni, kita kena buka skru ni dulu longgarkan dia. Caranya pop. Dah kita marking berapa rendah kita nak, kita pusing ke bawah. Cukup rasa. Kita rendahkan, kita lock balik. Dalam buka ni kita pump sekali lah. Honda ni bukan tahu pump pun. Pastikan 32. Okey, nak senang, tak payah susah, tak payah pening. Kasih marking satu kali, kita pusing berapa yang kita nak Caranya senang je, pusing je. Kalau 5 kali 1. Itu saja. Okey, settle lah sebelah kiri Tadi kita dah buat sebelah kanan, ini sebelah kiri pun sudah siap Kita rendahkan, inilah rendah dia. Baru okey. Satu jari pun okey. Itulah. Tak susah, tak senang lah kita nak loweredkan. Macam itulah caranya Cara mudah yang aku ajar lah Cara korang macam mana?